Okay guys, sekarang ni aku nak first service aku punya motor. Nak tukar dia punya minyak hitam dan minyak gear. So dia punya mileage pun dah terlebih sampai 1253. Sepatutnya 1000 km aku dah kena tukar minyak. So untuk buka dia punya minyak hitam ni, kita perlukan spanner ni. Jadi kita keluarkan dia punya minyak dengan minyak gear sebelah belakang. Okay, kita kena buka dulu nut sebelah bawah ni untuk keluarkan minyak hitam dia. Kita minyak hitam, kita kena cuci dia punya filter. Sebelum kita kena buka bahagian spring. Okay, kalau ikut dekat penunjuk ni gunakan 800 ml 0.8 liter. So, kita tutup dulu. Okay. So, sekarang kita bagi enjin running dalam masa 1 minit. Okay guys, sekarang kita nak tukar minyak gear.
Okay, sekarang kita nak setkan balik punya oil change ni kat sini. Okay, tekan dua button serentak sampai dia berkelip. Okay, dia berkelip tu kita set. Okay, sampai dekat oil change. Okay, sekali lagi kita tekan button ni sampai dia berkelip. 1, 2, 3, 4. One more time. 1, 2, 3, 4. Okay, 1000, 1500, 2000. Set. Okay, nanti dalam 2000 dia akan bagi warning untuk tekan minyak. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng. Jumpa lagi di next video. Okay, bye.